Banyaknya soalan ni. Adakah Nabi mandi bersama isteri baginda? Bagaimana cara mengajak isteri saya mandi bersama-sama? Pulak dah. Bukan Nabi ni bila nak mandi ajak isteri, tapi pernah berlaku Nabi mandi dengan isteri. Nak menunjukkan boleh sahaja. Jangan salah faham. Bukan maknanya kena mandi, asal nak mandi cari bini. Bukan gitu, tapi pernah berlaku. Maka kalau kita nak buat gitu pun tak ada masalah. Orang kata awet muda kalau mandi dengan isteri ni, lambat keduk kulit. Ia sungguh keduk, wallahu a'lam. Tapi ia sungguh rasa pasal suka sama. Dah mandi dengan bini ni suka. Dah kita kat dak siapa dia gonyoh. Kat ni yang kat ni. Ni gonyoh. Hak dia dak dali suruh kita gonyoh dah. Tak. Suka. Nampak? Jadi nak mandi sama baru 15 minit lah. Yang mandi pula. Jadi hati suka, lambat kulit menjadi berkedut. Ni kajian rawat, kajian pakar-pakar kulit. Dia banyak happy, payah kedut. Jadi kalau susah duk mikir nak cari makan ke dalam, mendengung mau keruk muka-muka. Lepas tu tengok orang susah hidup semua. Muka mau sama. Tengok orang kaya-kaya dah hati senang kan. Dah piti pertama-tama tambah tua muka dia. Dia gitu. Jadi balik ni kena buat belaka selalu ni. Pasal seronok mandi. Kalau kita mandi seorang tak mandi lama bobo sudah. Kerana belakang dah rata, daki dah sanggar. Kalau mandi dengan isteri lama. Dah guna gonyoh gigi, kepala kita dia sepu, kepala dia kita sepu pula. Lepas tu main pelekor pula, dia pelekor sabung, kita pelekor cetong. Dia pelekor sepu, kita pelekor nela, habis liru muka-muka.